Tak si. Sakit lah tak ada suara hari tu kan. Saya tak ada suara. Oh, sesa molek. Saya nak panggil adik saya. Nak nyuruh-nyuruh pun. Nak nyuruh-nyuruh pun macam tak ada dah. Oh, pasti kan nak tahu macam mana saya buat. Saya titik raya F50. Tada! Ha, ni rahsia kurus tau. Yang ni kalau you guys tak boleh nak, ouch! Tak boleh nak cut sugar kan. Macam saya juga, tak boleh nak cut sugar. Kau ya cut sugar. Lepas tu aku minum air manis tau. Tolonglah Greg Hot ni. Apa yang bestnya? Rahsia kurus dia rupanya. Google aja. Apa tu? Sis Shima ni kan Royal F50 ni. Yang ni produk Bravo juga. Apa ni? Yang ni dia macam apa orang panggil pemanis tanpa gula. Yang bestnya dia bukan stevia tau. Kalau stevia biasanya kalau kita minum kan ada aftertaste kan. Yang ni tak. Lepas tu dia bukan sekadar permanis je. Kalau sis macam sakit tekak ke ada ulcer ke apa, sis titik ni kan cepat je demam ke apa tu apa orang panggil? Hilang. Macam tu. Faham tak? Sebab ada bamboo salt. Gitu. Kalau tahu lebih lanjut isi borang biru kat bawah je kalau untuk ni. Bagus tau yang ni. Yang ni memang bagus. Hari tu saya sakit tekak tau. Saya sakit tekak gila-gila. Saya sakit tekak seminggu tau kat abang. Betul. Saya nak buat live tu. Memang suara saya boleh keluar. Tapi apa rasa macam sakit lah. Rock molek lah suara tu. Masa tu saya tak pernah try lagi benda ni. Lepas tu saya try. Saya titik sekali je. Lepas tu elok dah esok tu. Lepas tu dia punya rasa tu tak ada aftertaste tau. Biasanya kalau kita minum stevia kan. Kalau kita minum stevia, biasanya rasa pahit-pahit kan lepas tu kan. Yang ni tak ada. So kalau macam nak diet-diet ke apa, kita nak cut sugar kan. Nak diet-diet ke nak cut sugar, nak mengamalkan pemakanan yang sihat. Guna ni, settle masalah lah. Diet lah dengan penuh happy. Gitu. Happy tummy, happy me. Ting ting.